Assalamualaikum, saya Ahmad Raya Aryan bin Ahmad Al-Aula, pengacara UATV, TVPSS, SK Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada 24 Februari 2025, telah berlangsungnya Majlis Pelancaran Peningkatan Panitia Mata Pelajaran. Program ini melibatkan semua mata pelajaran yang terdapat di sekolah. Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sebuah sekolah. Ia amat penting dan menjadi teras pada pembangunan akademik, pengurusan kurikulum di sesebuah sekolah. Majlis telah dirasmikan oleh semua pentadbir SK Bandar Baru Bangi. Alhamdulillah, pada pagi ini perasmian program peningkatan panitia telah dapat dilaksanakan dengan jayanya. Melalui program ini, pelbagai aktiviti telah dirancang, telah disusun oleh semua panitia mata pelajaran demi memastikan kemajuan murid secara holistik seiring dengan slogan SK Bandar Baru Bangi menjana generasi unggul. Rasional program ini dilaksanakan adalah bagi memastikan semua panitia mempunyai hala tuju dan matlamat yang jelas. Diharapkan semua murid SK Bandar Baru Bangi dapat menyertai semua aktiviti yang telah disusun oleh panitia bagi memastikan kemajuan murid dapat dicapai dengan jayanya. Alhamdulillah, program pelancaran peningkatan panitia mata pelajaran berjalan dengan lancar. Diharapkan semua murid dapat menyertai aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Sekian sahaja untuk episod kali ini. UATV, saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.